development seterusnya kan. Kita ada, ialah data tu baru dalam 5 hari, tidak sampai seminggu lagi. Tapi tanda-tanda awal itu menunjukkan kita dah ada jawapan kepada hipotesis Bacok lah, yang dia kata tiada kesan kepada Perikatan Nasional kan. Dan kita boleh tunjukkan sebenarnya dia ada terkesan jugalah. Ini bukan orang bangsa, bukan semata-mata yang kita bayangkan, ataupun bukan Melayu. Dan dia punya soalannya, soalan terbuka ni, soalnya bersama siapa pasca PRU kan. Jadi dia tak tahu ke mana, sama ada soalan itu memang betul-betul dia nak tahu ataupun dia cuba nak menanam lah. Yang kononnya bersama ni, kalau undi pun bersama, akhirnya mereka akan, kita lah bersama ni akan kembali kepada PHDAP juga. Itu yang cuba ditanam. Yang kita juga akan jawab lah lepas ini kan. Bukan dia perasan kita akan bagi kat dia? Tak tahu, itulah. Cerdik juga Bacok ni. Open-ended soalan dia. Soalnya bersama siapa pasca PRU, dia ada 2-3 kemungkinan lah. Satu, kemungkinan nak menanam dalam fikiran pengundi Melayu yang diorang ni tak boleh percaya ni. Dia sama macam dulu ni, aku awal-awal kan, orang PAS semua lepas pemilihan lah, aku mula kritik kan, orang PAS semua kata jangan terpedaya lah. Ini semua game dia orang ni. Dia di depan saja kritik Anwar. Lepas ini orang akan ikut dia, dengar podcast dia dekat pilihan raya, dia bergabung dengan Anwar. Jadi itu along that line lah. Tapi bila dia buat open ended ni, mungkin jugalah yang macam Nick kata, dia cuba juga nak buka pintu hint sikit-sikit. Janganlah lupakan kami. Tapi dekat akar umbi ni, sebelum bersamalah, waktu kita dah mungkin nampak lah garis pemisah antara kita dengan PKR tu, atau kita dengan PMX. Di ground, bila saya turun ke bawah, orang PAS tu bisik-bisik. Dia kata YB, dia kata kalau betul nak lawan Anwar apa, kita boleh deal. Boleh kita bagi laluan kan. Ataupun kalau YB dapat Masuk Kelantan, confirm. Dia kata confirm Kelantan, mana bertanding kat Kelantan, mungkin dia pula nak masuk bertanding kat Setiawangsa lah. Tapi dia kata kita boleh bincang. Okay. Kami bukan macam Anwar bincang dengan dia orang.